Tahukah anda, lelaki yang mencipta Facebook ini pernah membina laman web hanya untuk pelajar universiti. Mark Zuckerberg dilahirkan di White Plains pada tahun 1984. Sejak kecil, dia sangat minat dengan komputer dan belajar koding pada usia muda. Semasa di sekolah, Mark sudah mula mencipta pelbagai program komputer sendiri. Ayahnya malah memasang komputer khas untuk membantu Mark belajar koding dengan lebih serius. Apabila masuk ke Harvard University, Mark dikenali sebagai pelajar yang sangat mahir dalam bidang komputer. Pada tahun 2004, Mark membina sebuah laman web bernama The Facebook di bilik asramanya. Pada mulanya, laman itu hanya dibuat untuk pelajar universiti sahaja. Tanpa disangka, semakin ramai pelajar mula menggunakan Facebook setiap hari. Laman itu kemudian berkembang dengan sangat pantas ke seluruh dunia. Mark akhirnya berhenti belajar di Harvard untuk fokus sepenuhnya pada Facebook. Keputusan itu dianggap sangat berisiko pada waktu tersebut. Tidak lama kemudian, Facebook menjadi antara media sosial terbesar di dunia. Jutaan manusia mula menggunakannya untuk berhubung dan berkongsi kehidupan mereka. Apabila Facebook semakin besar, Mark Zuckerberg mula menjadi bilioner pada usia yang sangat muda. Dia menjadi antara individu termuda yang memiliki kekayaan berbilion dolar. Hari ini, syarikat Facebook yang kini dikenali sebagai Meta memiliki platform besar seperti Instagram dan WhatsApp. Pengaruh syarikat itu sangat besar dalam dunia teknologi moden. Kini, Mark Zuckerberg dikenali sebagai antara manusia terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Ramai percaya kejayaannya datang daripada idea mudah yang berjaya mengubah cara manusia berhubung. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.